Dolphin ialah haiwan laut yang sangat pintar dan mesra. Walaupun sering dipanggil ikan, sebenarnya dolphin ialah mamalia laut. Ciri-ciri dolphin: bernafas menggunakan paru-paru, kulit licin dan badan aerodinamik, bijak dan cepat belajar, berkomunikasi dengan bunyi, hidup dalam berkumpulan. Habitat: hidup di laut dan lautan seluruh dunia, selalu dijumpai di kawasan suam dan sederhana. Ada juga dolphin yang hidup di sungai, contohnya dolphin Sungai Amazon. Makanan: dolphin ialah haiwan karnivor, makan ikan kecil, sotong dan udang, memburu secara berkumpulan untuk mendapatkan makanan. Cara pergerakan: berenang menggunakan ekor, boleh berenang sangat laju, selalu melompat keluar dari air untuk berkomunikasi dan bermain. Fakta menarik: boleh mengenali diri sendiri di cermin, tidur dengan sebelah otak sahaja, sangat mesra dengan manusia, mempunyai sistem onar untuk mengesan objek. Cara komunikasi: dolphin berkomunikasi menggunakan klik, siulan dan bunyi khas. Bunyi ini juga dapat digunakan untuk mengesan makanan dan bahaya, menggunakan sistem yang dipanggil echolocation. Pembiakan: dolphin melahirkan anak, bukan bertelur. Anak dolphin dipanggil calf. Anak sentiasa berenang dekat dengan ibunya. Ibu dolphin menyusukan anaknya dengan susu. Jangka hayat: dolphin boleh hidup antara 20 hingga 50 tahun, bergantung pada spesies dan persekitaran. Peranan dolphin dalam ekosistem: membantu mengawal populasi ikan kecil, menunjukkan keadaan laut yang sihat. Jenis-jenis dolphin: terdapat lebih 40 spesies dolphin di dunia. Bottlenose dolphin paling biasa ditemui dan mesra. Spinel dolphin suka berpusing di udara. Killer whale dolphin yang paling besar. Amazon River dolphin hidup di sungai berwarna merah jambu. Keistimewaan otak dolphin: otak hampir sebesar otak manusia, boleh berfikir, menyelesaikan masalah dan bekerjasama, mampu menunjukkan emosi seperti rasa gembira dan sedih. Cara dolphin tidur: dolphin tidur dengan sebelah otak sahaja supaya masih boleh bernafas dan berjaga dari bahaya. Hubungan dengan manusia: sering membantu nelayan mencari ikan, digunakan dalam terapi khas untuk kanak-kanak. Dolphin liar tidak sepatutnya diganggu. Fakta unik tambahan: boleh berenang hingga 60 km per jam, boleh menyelam ratusan meter, kulit boleh sembuh dengan cepat. Struktur badan dolphin: badan berbentuk aerodinamik untuk berenang laju, sirip atas dorsal fin, sirip sisi pectoral fins, ekor dipanggil flukes, tiada insang, perlu naik ke permukaan untuk bernafas. Cara memburu: memburu secara berkumpulan, mengelilingi ikan supaya tidak dapat melarikan diri. Ada dolphin yang memukul ikan dengan ekor untuk mengumpul ikan. Tingkah laku sosial: hidup dalam berkumpulan dipanggil pod, 10 hingga 3 ekor. Dolphin sangat setia kepada kumpulan, saling membantu jika ada yang cedera. Bunyi dan echolocation: menggunakan echolocation untuk mengesan bunyi. Bunyi yang dihantar melantun kembali apabila terkena objek. Dolphin boleh mengetahui jarak, saiz dan bentuk objek. Fakta unik tambahan: boleh berenang hingga 60 km per jam, boleh menyelam ratusan meter, kulit boleh sembuh dengan cepat. Sistem pernafasan: perlu naik ke permukaan setiap beberapa minit untuk bernafas. Lubang pernafasan dipanggil blowhole, menghasilkan semburan air ketika bernafas. Adaptasi dolphin: lapisan lemak tebal blubber untuk mengekalkan suhu badan, penglihatan baik di dalam dan di luar air, pendengaran sangat tajam untuk mengesan bunyi dalam air. Peranan dalam rantai makanan: dolphin ialah pemangsa pertengahan laut, memakan ikan kecil dan sotong, boleh menjadi mangsa jerung besar atau orka tertentu. Kesimpulan tambahan: dolphin bijak, sosial dan mempunyai banyak keistimewaan, memainkan peranan penting dalam keseimbangan ekosistem laut, perlu dilindungi daripada ancaman manusia.
Kepintaran dolfin boleh menyelesaikan masalah dan belajar melalui pemerhatian, memahami arahan kompleks, mempunyai tahap kesedaran diri yang tinggi. Derio dolfin, penglihatan baik dalam air keruh, sentuhan sangat sensitif, pendengaran lebih penting daripada penglihatan semasa memburu. Usaha pemeliharaan. Banyak organisasi melindungi dolfin daripada kepupusan. Undang-undang antarabangsa melarang pemburuan dolfin. Kawasan perlindungan laut menjaga habitat mereka. Nama saintifik termasuk dalam keluarga Dolphinidae. Kumpulan mamalia laut sama seperti paus dan lumba-lumba lain. Cara melindungi diri, bergerak dalam berkumpulan untuk keselamatan. Gunakan kelajuan untuk melarikan diri, berkomunikasi dengan bunyi jika ada bahaya. Hubungan ibu dan anak. Ibu sangat menjaga anak. Anak belajar memburu daripada ibu. Hubungan ibu dan anak sangat kuat. Kesimpulannya, dolfin ialah haiwan laut yang bijak, sosial dan sangat menarik. Oleh itu, kita perlu melindungi dolfin dan habitatnya supaya mereka terus hidup dengan selamat di laut.